Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya, AI Pai Geram Ram. Okay geng, so sekarang ni aku pun dah nak duit balik ke Ipoh. Lepas tu nak pergi persiapan untuk Food Fest lah. Macam korang tahu, 3 sampai 7 hari bulan aku, Pia, Mangkuk Pipi, kita orang akan berada di Taiping. TF Taiping. TF Taiping tak silap aku. Tadi nak gerak balik dah. Lepas tu Pia kata, dia pujuk-pujuk siap nangis-nangis, kata Bi boleh lah Bi, tolonglah saya nak pergi kat jumpa Tok Mi lah, jumpa Mama lah. Sebab yalah, dia kata yang dekat Kelantan je yang dia dapat rasa vibe-vibe. Ada opah, ada atuk, ada saudara mara yang ramai-ramai. Lepas tu ada mama. So aku pun dengar lah, sampai tak isak-isak lah dia nangis tadi kan. Aku jadi bersalah. Yelah, aku kan suami. Bila dah isteri nangis macam ni, takkanlah aku nak marah dia. Aku kena sabarlah. Lepas tu dia pergilah kedai tudung tu kat situ tu lah. Lagi kena menunggulah dalam kereta ni. Sebab lepas ni nak singgah rumah tok kejap. Lepas tu baru gerak balik ke Ipoh. Ingos semua. Ada kedai bandel nak pergi tak? Bandel? Tu tepi tu. Bandel apa? Baju? Beli kasut. Nak ikut? Nak ikut tak? Jom. Sekejap pergi kedai bandel ni. Aku dah lah pantang bandel-bandel ni. Pergilah tengok kejap. Kalau ada kasut tu kena jackpot lah. Aku nak cari kasut Converse ke apa kan. Aku nak buat kerja nanti. Cari tak nak cari mahal, nak cari murah-murah je. Betul lah kedai bandel. Kedai kat sini Calvin Klein ada ni. Main-main. Baju pagoda putih kosong ada sih. Baju itik beli. So dah siap dah. Beli baju dan barang-barang keperluan yang lain. Nak pergi mana ni? Oh, kita nak pergi rumah tok lah. Tak keluar-keluar lagi. Buat apa ni dalam ni? Apa lama-lama? Okay, tengok. Ya, masuk. Apa ni? Beli mana? Buat apa ni? Beli custom tudung Shopping. Ni satu lagi ni. Soft dusting green. Aduh. Dia beli tudung lah ke dunia aku ni. So kita orang dah tutup plan nak gerak. Tapi kena singgah rumah tok dulu. Nak ambil baju, nak ambil barang-barang yang apa ada dekat sana. Lepas tu kita terus lalu daripada Kota Baru pergi ke Gerik pula. Kita lalu Gerik. Aku dah menyesal lah nak lalu waktu malam. Ada lah macam-macam benda yang jadi. Nanti bila aku free nanti aku cerita apa yang jadi, okey? Kita orang dah sampai dekat rumah tok. Sekarang ni nak pergi ambil baju-baju je. Lepas tu salam-salam tok apa semua. Baru gerak balik ke Ipoh. Kalau orang yang tengok aku daripada dulu sampai sekarang kan, dulu aku duduk rumah tok ni lah. Aku duduk kat rumah tok ni. Okay, aku buat kerja kat Kelantan kan. Dulu kan aku kerja kat Kelantan. Lepas tu aku ni memang duduk rumah tok lah. Duduk rumah tok ke apa semua tu. Sekarang ni bila aku dah kahwin, aku bawa bini aku duduk sini. Ni tanah luar. Dulu dalam ni ada ikan keli. Siap. Tapi best lah bila kau bawa bini kau balik kampung kan. Lepas tu bini kau jumpa opah kau, jumpa nenek kau. Jadi macam fun gila lah. Sebab kau boleh tengok reaction bini kau bila sampai kampung kan. Dia happy. Dia rasa ada orang dengan dia selalu. Aku ingat lagi arwah tok ayah aku dia jatuh kat sini. Tapi waktu tu aku dengan family aku tak ada dekat sini. Dengan cerita jatuh kat sini, baru lepas pergi tandas ke apa tah, jatuh tulang rusuk terkena dekat ni tangga ni. Lepas tu selang berapa hari lepas tu arwah tok ayah aku dah tak ada dah. Sedih kan? Tapi macam mana, kita sedekahkan je lah.
Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita sayang yang tak ada tu. So let's go ambil barang. Lepas tu kita gerak. Payah betul. Kalau Tok Mi memang suka drag masa. Dia kata jangan balik lagi ni. Rindu lah. So kita nak gerak balik dah. Dah siap. Kat rumah Tok lama lah sikit sebab nak borak-borak apa semua kan. Bye. Bye. Saya tinggal. Huh? Saya duduk belakang. Serius lah? Bye Tok. Assalamualaikum. Okay. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, saling kocu ke apa? Bye. So let's go. Kita ke Ipoh. Kita lepas kahwin ni tak synchronize dah. Dah tak sweet lah. Aduh. Dia kahwin lagi sekali ya kita dua ni. Orang kahwin baru. Tak ada lah. Kita dua naik pelamin lah. Selamat. Okay, sekali lagi cepat. Jadi kita orang akan bergerak ke Perak. Perak lah, Perak. Kita kat Kelantan nak balik Perak. Bukannya kita daripada Gua Musang nak balik ke Ipoh, tak ada. Kita dari Kelantan nak ke Perak. Let's go. Kita orang dekat Petronjeli. Sebelum naik ke Gerik, so ini beli jajan-jajan dulu untuk isi perut. Tak nak bagi ngantuk. Lepas kita orang baru bangun dulu. Tidur ada sejam. Sampai sejam. Dalam 30 minit macam tidur. Tekan dulu. Barai yang muka aku. Tadi saya rasa mual-mual. Tapi saya cari pregnancy test, saya tak jumpa. Adakah pilihan mengandung? Adakah Yaya dan Udin sebenar akan datang ke dunia ini? Okay, bye guys. Makan dulu. Sampai Ipoh. Ni kita orang pergi dekat apa ni? Ipoh People Park. Nah, Ipoh People Park sebab kat sini Atih ada buka ni macam Pesta bundle. ya, ada pesta bundle. Ni, tunjuk People Park. Yeah. Kat sini ada orang jual makanan, jual baju-baju bundle. Kalau orang-orang Ipoh, saya tak tahu dia buka dari hari apa sampai hari apa. Tapi banyak gila. Banyak gila barang. Tapi saya tengah mencari kedai My Brother. Where is it? Tak ramai, macam tak ramai yang tahu kat sini. So kalau korang pusing-pusing Ipoh ke, try lah lalu kat sini. Dekat-dekat dengan KTM. Kalau tengok gaya live daripada sini. Assalamualaikum. 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 Ni kepala kai. Ni alah nak masuk juga bagilah. Comel gila. Masyam nama dia. Hai. Set. Ni just born. Aku stres lagi ni. Allah. Kenapa Mbak? Tu. Itu orang lama kita. Big boss tu duduk belakang. Biasalah. Hello. Mari kita selam menyelam. Ya. Okay guys, sekarang ni kita orang dah habis dah shopping. Banyak juga tak kita shopping? Tak banyak sangat. Ada ayah tau. Kita suruh ayah datang. Dan Raya dengan dedinya. Gedi-gedi. Kita ada kakak. Hai kakak. Hai. Mah. Belagak. So sekarang ni kita akan berpecah. Pak Yah akan bawa Mustang. Ni Mustang. Kita orang go di Azia, okay? Kita akan pergi Mama. Let's go. Kat kedai Mama, makan dulu. Ayah rezeki ya? Hadira dulu, Hadira. Tidur. Okay geng, aku dengan Pia pun dah sampai dekat rumah. Itu je lah perjalanan kita orang. Letih oh. So enjoy the moment. Apa aku cakap ni? InsyaAllah aku akan post juga konten walau macam mana pun. Ada yang bagi tahu konten sebelum ni pendek lah Pak E, singkat lah. Tak apa lah. Aku nak buat. Aku dah cakap dengan Pia dah. Kita orang dah discuss lah sama-sama. Aku buat YouTube ni untuk adakan momen supaya apa-apa jadilah kan. Semuanya boleh kita tengok dekat YouTube ni.
Tak ramai tak apa orang tengok. Janji kalau ahli keluarga nak tengok ke, kawan-kawan nak tengok ke, sinilah tempat dia. Aku create moment, aku post kat sini lah. Aku share dengan korang, okay? So, minta maaf, minta ampun kalau ada salah silap tutur bahasa ataupun perbuatan. Jumpa lagi di next content. Bye-bye. Assalamualaikum.